Good morning, Assalamualaikum. What is up, guys? Welcome back to Ustaz Simon Karimat. Liverpool. Hanya bila kita dah dapat rasa yang mana ni adalah season Liverpool bakal memiliki segalanya, bakal memiliki dunia macam aku cakap, dan kemenangan demi kemenangan yang terasai. Satu titik kesedaran yang berlaku dekat aku dalam game ni sebenarnya. Sebab aku fikir apa, macam lepas kekalahan diorang rasakan dekat Anfield, tak ada siapa expect langsung. And obviously Anfield, malam Champions League, semua orang dalam fikiran dah boleh fikir apa? Dah boleh fikir tak ada siapa langsung boleh henyak dong. Sebab aku nak faham, dalam history Liverpool Champions League, kalau diorang menang first leg, diorang akan go through. Faham tak? The fact that diorang tak menang first leg, kalau tak menang tu lain cerita lah. Tapi the fact that diorang menang first leg, which is mengikut history, diorang tak pernah tak go through, so diorang akan go through. And diorang tak go through satu hal, dekat home pula second leg yang diorang tak go through tu. So memang aku speechless lah, membuatkan aku sedar something. Sebab aku fikir dalam season ni, aku tak ada langsung dalam mindset aku dapat ingat mana-mana game yang aku rasa macam opposition gila-gila henyak Liverpool in terms of chance after chance. Macam mana kita saksikan PSG, yang aku rasa kalau kau cakap aku dalam banyak-banyak tim ni lah tim yang kau tak expect akan henyak Liverpool, aku termasuk. So the fact that PSG boleh buat macam ni, shout out kat diorang ada Luis Enrique. Sebab diorang macam mana makanan daripada sahur dia dalam mulut aku ni, harap bukan makanan. The fact that diorang boleh put in performance macam ni under Luis Enrique dengan tim yang muda, tim yang laju. Kalau pasal PSG ni menakutkan sebab dia laju, lepas tu dia ada technical ability lah. Kvaratskhelia, Doué masuk super performer dengan diorang punya Dembele lagi yang cakap But apa yang aku cuba buat adalah diorang keep humble and diorang tunjukkan kenapa diorang still boleh main game diorang walaupun main kat Anfield, yang mana tak ada orang pernah buat lagi dalam UCL second leg. But apa yang aku cuba sampaikan kat sini adalah, point yang buat aku tersedar something dalam game ni adalah Liverpool sebenarnya kan, semua tak nafikan kegempakan dan kehebatan yang diorang achieve season ni. Tak siapa literally ambil benda tu dari diorang. Memang diorang layak dapat gelaran tu sebab aku tengok performance whole season. Tapi satu benda yang menyelah sebenarnya is all about macam mana Liverpool punya susunan fixtures setiap kali right game at the right time untuk opposition tu dihenyak. Faham tak? The only time contoh yang orang kalah pun dalam Premier League, contoh kan orang Forest, itu pun diorang control game. Tapi macam Liverpool ni memang kena henyak kau dari segi konsisten chance after chance. Alisson je roket kan. Tapi second half tu, especially kau tengok second half apa, extra time lagi kau PSG henyak diorang kan. Kenapa aku cakap right place, right time kau dah henyak setiap opposition ni? Sebab kalau kau ingat balik cuba kau proses balik bindang kau, tiap kali yang patut kau macam expect antara fixtures yang mungkin diorang kena henyak, diorang henyak opposition tu balik. Kita ambil Champions League lah. Ni asyik tamparan hebatkan Champions League. Kenapa? Jadi aku sembang. Tapi sebelum tu aku nak sembang pasal benda ni, which is, kau ingat diorang reigning champions kan, Real Madrid. Diorang lawan Real Madrid at that time mana Real Madrid ni sebenarnya, walaupun diorang menang 2-0 kan, diorang lawan dekat mana Real Madrid sebenarnya tak fully gel lagi in terms of the team. Faham tak? Diorang tak, bukannya lawan Real Madrid yang prime last season, tapi baru nak biasakan dengan Mbappe, try untuk perform, try untuk cari the best way to play with each other. Tak jumpa. And jumpa pula Liverpool yang tengok on prime pun memang kena henyak kau lah. Faham? Tu satu, big team Real Madrid. Paling latest, siapa yang kau expect compete balik for the title, yang akan push through towards end of the season, masa lepas performance yang super daripada Man City. Aku rasa, aku boleh cakap pada awal, aku rasa diorang mungkin dapat nombor 3 kan. Lepas diorang punya kejatuhan tu, dan diorang start comeback dengan signing, aku cakap mungkin nombor 3. Tapi kenapa diorang tak dapat? Diorang still dihenyak Liverpool juga. Masa tu Haaland tak ada kan. And siapa lagi yang compete, yang tengah perform gila kau masa jumpa Liverpool? Newcastle. And masa dalam game tu, disebabkan Izzak tak ada, kita tak nampak dia dapat henyak macam mana Arsenal dihenyak oleh Newcastle ada Izzak. Faham tak? Aku rasa, kau bayang tak Izzak main dalam game ni, main untuk PSG, memang gila kena kau lah diorang. And tu satu, semua memang timing literally memihak kepada Liverpool. Kecuali game ni, this is the only time jumpa PSG mana PSG tengah on form. Faham tak? Sebab momentum, aku rasa sebabkan dia dapat bawa momentum daripada round of 32 itu lah, kalah mati lepas league stage tu. Sebab PSG terpaksa main satu game sebelum game round 16, buatkan dia terpaksa main banyak game, dapat gel with each other, dapat lagi banyak momentum sebab menang and bawa ke dalam game ni. Itu satu benda yang mahal lah. But
Itu lah. Asal pergi team yang kau rasa macam dalam game tu sebelum start kau cakap mungkin Liverpool drop point, tapi tak dapat sebab timing Liverpool hunyak doang ni. Memang time lawan doang ni, time memang kau cakap memang Liverpool patut dapat result. Faham tak? MC, Newcastle, Real Madrid, team yang mungkin aku cakap dua pekan akan struggle kan. Tak. Aku tak nak sebut pasal game yang ni yang diorang kalah pakai budak-budak. Aku cakap first team punya team Arsenal at home Emirates Stadium kan. Aku orang kalau ikut tengok fixture je, okay, mungkin Arsenal kena menang game ni, senang cerita kan. Sebab slot manager baru, tengah rebuild, sistem baru. Tapi diorang memang tengah on form time jumpa Arsenal pun. But point aku cuba buat, tapi kenapa diorang dapat comeback kat sama-sama draw. Yang mana 3 point sangat berharga yang Arsenal score dulu. Mana ada Saliba? Jumpa time tak ada Saliba. Ben White main center back. Right back pun bukan right back, Thomas Partey. Kan? So right back Thomas Partey, center back Saliba. Lepas tu okey 1-0 mungkin menang game. Pak, apa jadi? Timber kena sub. Gabriel kena sub. Lepas tu apa jadi? Sebab apa injury time tu kan, Timber dengan Gabriel kan. Masukkan Lewis Kelly. Mistake pada Lewis Kelly cuba kejar, membuatkan salah skor. Betul tak? And Nunes create chance. Semua on timing. So shut up lah. Siapa? Kita tak boleh bagi kudus ke orang buat fixtures pun. Sebab orang buat fixtures untuk Liverpool ni, dia bukan tahu apa kejadian in the future. But kebetulan in the future tak boleh jumpa tim yang patut hanyak doang. Tim tu tengah injury ke apa ke, tak betul-betul fully tekan minyak. Kecuali this game PSG, baru kau nampak dua tim yang go for it. And moment of silence untuk siapa yang tak tengok game ni, aku cakap literally end to end mat. PSG lagi banyak chance lah. Tapi point aku cuba adalah this one of the best game so far. Dua game team main laju. Cuma towards lepas PSG score, aku perasan macam diorang macam dah tak confident kan. Dah dekat fans bunyi kat dalam stadium tu dah macam tak confident. But aku malah check sembang banyak in terms of penalty. Sebab Donnarumma semua tahu memang OP. Aku tengok lah masa diorang England kan, yang score penalty, apa yang dia save penalty yang diorang menang Euros tu. Shout out dekat diorang. Donnarumma memang master of penalty bagi aku. Mamat dia besar sangat. Kau kalau tak kena kau punya point, apa cara kau place shot memang confirm dia save lah. Lepas tu dia dapat save 2 kan kat sini kan. Aku tak expect Curtis Jones miss. Tu yang aku tak expect. Yang lain daripada tu sepatutnya Nunes je lah yang aku rasa memang aku dah rasa semua orang lah, bukan aku je yang expect Mamat ni miss pun. So sayang lah sebab pergi jauh mat. Kenapa dia dah tampar hebat kan kat Champions League, aku beritahu sebab diorang nombor 1 mat. Ni adalah tim nombor 1 dalam Liga Champions League against team yang tak lepas pun terus straight round 60 kena main dulu game playoff, which is PSG, but still dihenyak oleh PSG. So tampar hebat. Kenapa like kedudukan dalam Liga tak main peranan yang penting langsung lah. Sebab ni season pertama baru kita tengok kenapa nak buat Liga sangat ada main peranan penting. Terbukti sini tak main peranan yang penting langsung. Tengok Real Madrid struggle round of 16. Apa jadi? Diorang pun pull through. And so Real Madrid tak main lagi, sorry. Bukan Real Madrid, sorry. Allahumma salli Muhammad. Real Madrid punya first leg lawan Madrid tu lah. Second leg esok dengan Arsenal punya game gak. Tak awas sebab Arsenal pun nombor 2 kan dalam Liga. Ke nombor 3 aku tak ingat lah. So kalau kita tengok mungkin tak boleh confident kat awal dapat menang 7-1 sebab PSV pun kena main kalah mati kan dalam Juventus hari tu. So kita akan tengok macam mana lah. Apa yang aku cuba, aku rasa okay lah untuk first season slot menang EPL pun dah respected mat. Member sign Federico Chiesa je. Dia sign Federico Chiesa je. Apa yang kau expect? The fact dia boleh menang tu kira gempak lah. Faham tak? So tak tahu lah. Susah nak cakap sebab mungkin next season MC dah rocket balik. So dah UCL akan makin ketat, akan makin sengit. So adakah Liverpool boleh menang next season pun tak siapa tahu. Sebab diorang adalah favourite sebab diorang nombor 1 kan. Semua game perform dalam Champions League dengan EPL. At least diorang boleh fokus lah. Minggu ni pun ada final untuk diorang. Tengok sama. Aku tak mengenalkan Liverpool. Aku tak rasa diorang akan crumble macam terus tak perform. Aku rasa diorang akan bangkit, balas dendam kat game final lawan Newcastle ini nanti. Guardian pun tak ada final untuk saya aku. So aku rasa diorang akan menang selesa. But we'll see lah. Aku dah ada Liverpool sakit. Tapi aku rasa okay lah. Menang Champions League korang korang dah paling banyak Champions League in terms of team England. Lepas tu korang akan dapat satu lagi gelaran, iaitu sama equal to korang akan sama equal to MU punya betapa banyak English trophies punya liga kan. Cuma kalau tengok dari segi points overall daripada permulaan Premier League, diorang still belakang MU lah.